Ramai orang follow kita, ramai orang kenal kita. Itulah branding kita. Kenapa? Personal branding. Dan personal branding inilah yang akan membantu untuk meningkatkan jualan kita. Kalau kita tak mulakan pagi ni, kalau kita tak mulakan sekarang. Pada 22 hingga 23 Oktober 2025, berlangsungnya kursus penguasaan penciptaan kandungan. Tingkatkan jualan dengan TikTok dan AI. Bertempat di Palma Hotel Shah Alam. Program ini dianjurkan oleh Global Excel Hub Sdn Bhd dengan kerjasama Shem Creative Solution Sdn Bhd dan dikendalikan oleh jurulatih berpengalaman Baharim Sukari. Selama 2 hari, para peserta terdiri daripada Sales Advisor Honda didedahkan dengan teknik menghasilkan video TikTok yang kreatif, profesional dan mampu menarik minat pelanggan baharu. Dari strategi pemasaran digital, penulisan skrip, suntingan video, hingga kepada penggunaan Canva AI untuk visual yang lebih menarik, semuanya dipelajari secara hands-on dan menyeronokkan. Nama saya Jimmy, saya lagi pada HCN Car Sdn Bhd. 2 hari kita sharing dekat sini, actually banyak saya belajar. So before that, saya kurang guna digital punya barang. So lagi 2 hari yang training ini, dapat pengetahuan yang banyak dari segi digital, ChatGPT, Kawa. So macam mana kita nak bantu kita buatkan video, posting. For saya lah, saya rasa banyak benefit untuk saya, for saya punya sales dan membantu. Assalamualaikum, saya Nick daripada Honda SZN. So daripada pembelajaran ni, banyak membantu saya untuk beranikan diri berhadapan dengan kamera, dan juga banyak benda yang saya belajar berkenaan dengan AI tools. So berkenaan Gemini dengan ChatGPT tu, saya banyak benda yang boleh meringankan kerja saya lah. So, alright, hai, nama saya Thomas daripada HZN Car Sdn Bhd. Apa yang saya belajar 2 hari ni ialah berkenaan dengan video TikTok. So hopefully dapat kita manfaatkan apa yang kita belajar ni dan memperbanyakkan sales. Nama saya Loy Yang Fu. Boleh panggil saya Uncle Loy. So 2 hari ni saya belajar yang paling penting, saya tahu apa ialah AI lah. Macam mana pakai AI, macam mana guna AI, macam mana create itu AI. Okay, nama saya Muhammad Nasir bin Nasiruddin, biasa orang panggil Nasir. 2 hari program ini banyak membantu saya mengenal pasti kelemahan dan kekurangan apabila mengedit sesuatu video. Dia banyak membantu untuk kita mengenal pasti macam mana untuk sesuatu video itu lebih berkesan dan lebih menjadi satu ingatan kepada pelanggan kita. Hai, nama saya Fatin. So hari ini saya last day untuk kursus 2 hari dengan content creator. So apa yang saya dapat, saya fokus dekat video lah, macam mana nak edit. Lepas tu saya yang bahagian TikTok tu saya fokus sikit sebabnya selalu saya buat video macam short sendiri. So hari ni saya dapat ilmu yang banyak, cumanya kena dipraktikkan tu saja. Assalamualaikum, hai, nama saya Muhammad Haris. Hari ni saya baru habis training selama 2 hari dengan Global Excel. Sangat hasilnya saya memang puas hati. Terima kasih sangatlah kepada Global Excel dengan tim. Okay, my name is Young, and within this training lah, the editing skill is very important to me. I think also very important to the marketing lah. Kursus ini bukan sekadar latihan, ia membuka ruang baharu untuk sales advisor tampil lebih kreatif, berkeyakinan dan profesional dalam dunia jualan automotif. Dengan gabungan kreativiti, strategi digital dan teknologi AI, mereka kini bersedia melangkah ke hadapan sebagai content creator otomotif generasi baharu. Inilah masa depan pemasaran, kandungan yang berimpak, berinovasi dan dikuasai oleh insan yang berani mencipta perubahan. Itu saja.
Thank you. Terbaik, Lani terbaik. Thank you. It's the best. Thank you. Terima kasih untuk Encik Bahari membantu saya. Assalamualaikum.